Zaman Nabi dulu, 1 dinar ini boleh beli seekor kambing. Hari ni masih sama, pelik kan? Ramai yang kata harga emas makin mahal. Sebenarnya bukan emas yang naik, tapi duit kertas lah yang jatuh. Dulu 1 dinar emas boleh beli seekor kambing. Hari ni pun 1 dinar emas yang sama boleh beli seekor kambing juga. Bezanya apa? Dulu harga kambing mungkin RM700, tapi hari ni sudah RM2,000. Jadi sebenarnya siapa yang susut nilai? Jawapannya adalah duit kertas. Emas bukan naik harga, emas kekalkan kuasa beli. Sebab itulah emas dipanggil penyimpan nilai yang sebenar, bukan alat untuk kaya cepat, tapi alat untuk tak jadi miskin tanpa sedar. Jadi emas melindungi kekayaan dengan satu cara yang mudah, iaitu emas mengikut inflasi. Bila harga barang naik, nilai emas akan naik seiringan. Jadi bila simpan emas, sebenarnya anda hanya tukar bentuk sahaja, dari bentuk duit kertas kepada bentuk emas. Jadi bagi tuan-puan yang nak ada bantu mulakan simpanan dalam bentuk emas, boleh rujuk pin video di profil ataupun boleh isi beg biru sekarang.